Cik tolong explain page baru ni. Dengar-dengar marksman kena nerf. Tak adalah marksman kena nerf guys. Cuma goal dia kurang sikit je. Maksudnya macam kalau crab dulu korang dapat 100, 110, sekarang korang dapat 99. Kalau kereta kebal dulu korang dapat 100. 100 berapa 100, contoh korang dapat 120 dulu. Sekarang korang dapat 100 je. Itu je. Tak ada beza apa bukan. Dia punya landing semua saya rasa okey je. Dia yang penting bila korang ambil lasit dengan tak ambil lasit. Itu je beza. So kalau korang main tu wajibkanlah ambil lasit guys. Itu je pesanan saya guys. CD 1 90 second. Bagi saya tak ngaruh tu guys 90 second tu guys. SP pun lasit bagi saya kan. Tak tahu ni kita borak saya kan. Bagi saya okey je kan. Fine.